daripada kita zaman sekolah lagi, kita selalu dididik untuk belajar rajin-rajin, jadi doktor, jadi arkitek dan sebagainya lah. Jangan sangat kita dengar awak belajar elok jadi petani. Kecuali dia memang datang daripada keluarga yang persepsi dah datang kerja-kerja hebat ni kerja-kerja profesional lah. Betul. Bila masuk petani ni kurang berjaya lah. Tapi sebenarnya benda itu sepatutnya dah diubah lah. Sebab sebenarnya teknologi pertanian hari ini sudah berubah. Pertanian orang dah guna drone, orang dah guna teknologi smart farming, orang guna automasi ataupun automatik. Dari situ kita dapat lihat pertanian ini sudah berubah. Dia sudah tidak jadi satu pekerjaan yang kolot lagi dah. Dia boleh menjadi suatu pekerja yang profesional. Sebagaimana kita tahu di bawah Kementerian Belia Sukan dia ada program Agro Belia Lestari. Dia bukan saja membantu memberi dana kepada persatuan, tapi dia juga ada menyediakan program sokongan. Menyesal. Kalaulah masa tu boleh putar balik, saya mula-mula nak cuba-cuba je. Tapi benda saya hilang. Saya dah cuba dah nak berhenti. Cuba. Tak boleh. Masyarakat pandang hina kat saya. Pandang jijik dekat saya. Semua sebab saya ada masalah ketagihan dadah. Jangan tinggalkan saya. Tolonglah saya. Halo hai. Kita jumpa lagi dalam Kita Bincang Podcast. Satu inisiatif yang dibawakan kepada anda oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. Dan di sini merupakan satu platform yang mana kita akan kongsikan pelbagai ilmu, pengetahuan. Kita akan bawa tetamu untuk sembang apa mereka buat. Kita nak tanya apa yang remaja-remaja kita, belia-belia kita, peluang-peluang yang ada untuk mereka. Sebab apa? Kalau kata kita tak tengok podcast-podcast macam ni, kita takkan pernah tahu pun peluang-peluang yang disediakan untuk para belia kat luar sana. Dan hari ni, di studio kita ada Encik Asroy bin Azmi. Yang merupakan peserta program Agro Belia Lestari. Selamat datang kita ucapkan. Okey. Macam kita tengok nama macam seorang pelakon filem Azroy yang naik motor tu je. Okey, kita nak tahu lebih lanjut lah tuan kan tentang Agro Belia Lestari. Program Agro Belia Lestari ni sebenarnya apa dia program Agro Belia Lestari ni? Okey, terima kasih. Saya boleh panggil John. Okey, John. Okay, terima kasih. Terima kasihlah kepada KBS sudi menjemput saya datang ke podcast Kita Bincang hari ni. Okey, untuk makluman, program Agro Belia Lestari ini adalah satu program daripada Kementerian Belia dan Sukan yang mana untuk memberi ataupun membantu persatuan-persatuan di luar sana untuk terlibat di dalam projek pertanian. Pertanian. Macam saya, persatuan saya iaitu MAYC bagi kawasan Pasir Mas. Kita memilih untuk menjalankan projek penternakan lebah kelulut. Kita buat lebah kelulut. Lebah kelulut. Okey, lebah kelulut ni masih lagi dikira adalah agro lah, pertanian jugalah kan? Betul. Kenapa? Kadang-kadang kita tengok lebah ini, kita panggil menternak lebah kan? Macam lembu semua tu lah. Tapi kenapa dia diletakkan di bawah pertanian? Sebenarnya, lebah kelulut ini asalnya dia menjadi sebagai satu ataupun digunakan untuk mempertinggikan lagi hasil buah-buahan dan tanaman. Sebab lebah kelulut ni merupakan ejen pendebungaan yang sangat bagus. Cuma selepas hari ini barulah khasiat-khasiat ataupun hasil daripada madu tu digunakan untuk benda lain macam madu,
propolis, dia punya baby bread, dan banyak lagi lah. Okey. Itu begitu. Okey, so makna kata ini adalah satu info yang menarik tuan. Sebab apa? Mungkin orang-orang kat luar sana dia ingat yang kelulut ni hanya sejenis serangga saja yang betul. kira duk bagi pening dalam rumah semua kan. Rupanya dia ada khasiat dia ada kegunaan dia. Macam tuan sendiri, macam mana tuan boleh melibatkan diri dengan program ni? Okey, macam saya terlibat di dalam dunia NGO belia lah. NGO belia saya sudah terlibat sejak 11 tahun yang lalu. Okey. 11 tahun lalu, so kita banyak terlibat dengan program-program bersama Pejabat Belia dan Sukan Daerah, bersama Jabatan Belia dan Sukan. Kita menjalankan pelbagai aktiviti lah. Dan daripada situ kita dapat info dan dimaklumkan tentang program Agro Belia Lestari ini. Dan memang sebenarnya persatuan kami sudah merancang untuk mewujudkan satu perniagaan ataupun untuk mencari pendapatan. Sebab ahli-ahli kami sebenarnya ataupun ahli-ahli belia lah keseluruhannya, rata-ratanya terdiri daripada pelajar, terdiri daripada lepasan universiti, tapi kebanyakan mereka ni yang belum kerja dan belum mempunyai pendapatan sendiri. Jadi dari situlah timbulnya idea untuk kita wujudkan satu entiti yang mana untuk menjalankan projek pertanian inilah. Dan alhamdulillah bila Kementerian Belia dan Sukan menawarkan projek agrobelia ini, kita rasa ini adalah satu peluang yang tidak patut kita lepaskan lah. Dan alhamdulillah kita mohon dan kita terpilih lah antara 10 persatuan daripada 100 lebih persatuan yang memohon buat program ini. Okey, jadi makna kata macam kita tengok program Agrobelia Lestari ini, dia ada pelbagai lagi bidang-bidang pertanian moden yang ada di dalam program ni kan. Antaranya boleh tak tuan kongsikan, selain daripada madu kelulut ni, apa lagi usaha-usaha yang ada di bawah program ni? Okey, dia di bawah program ini dia merangkumi pelbagai lah yang terlibat dalam pertanian, peternakan. So macam yang kita lihat rakan-rakan kita daripada persatuan-persatuan seluruh Malaysia yang orang kata berjaya terpilih di bawah program ini, ada di kalangan mereka yang buat tanaman jagung, tanaman nenas, penternakan ikan, fertigasi, dan banyak lagi lah. Maksudnya banyak projek-projek yang disediakan lah, yang boleh dimohon oleh persatuan-persatuan belia itu. Sebab apa? Kita nak bagi tahu belia-belia kat luar sana, mungkin dia ingatkan, Agrobelia Lestari ni semata-mata fokus dia pada kelulut atau madu saja. Tak, dia sebenarnya ada pelbagai lagi bidang-bidang agro di bawah ni. Agro ni kalau untuk orang yang tak tahu macam saya, mula-mula kita ingat hanyalah hasil pertanian, hasil tanaman. Tapi sebenarnya dia juga merangkumi penternakan. Peternakan juga berada di bawah agro ni. Contoh macam dari pihak tuan sendiri, macam mana tuan melihat potensi apabila diberikan peluang ini untuk kita punya belia-belia mempertingkatkan ekonomi masing-masing tu dengan pelibatan dalam program ni? Okey, macam yang saya sebut tadi, ramai yang kalangan ahli kita ni yang tidak bekerja kan, yang kurang mendapat pendapatan lah maksudnya. Okey, so dengan adanya program sebegini, kita dapat membuka peluang dan membantu ahli kita. Macam dari kita MYC, kita cari ahli-ahli kita yang belum bekerja. Jadi kita bagi peluang kepada mereka dengan kita bagi bongkah kelulut untuk mereka pelihara. Dan akhirnya persatuan ini akan beli balik daripada ahli kita. So daripada situlah pendapatan yang dia boleh hasil lah. Situ. Saya menarik tuan, saya nak tanya lebih lanjut sikit pasal kelulut ni. Saya minat kelulut ni. Macam tuan kata tadi, macam ahli tuan ni akan diberi bongkah kelulut. Bongkah kelulut ni macam lebih kurang dia macam kita buat ladang dia lah, ladang kelulut ni lah kan. Tapi secara personal, secara sendiri. So makna kata proses untuk nak dapat hasil dia beli, orang akan tanya pula macam lah ni kita dah dapat dah daripada persatuan belia ni, kita duduk dalam persatuan belia, kita dapat kelulut ni. So untuk kita dapat balik hasil ni, tuan, dia akan makan masa lama ke, ataupun dia macam sebenarnya kelulut ni tak lama mana sangat pun dia boleh tuai balik dah hasil dia? Dia bergantung kepada bongkah kelulut ataupun kita panggil hive lah. Kita panggil hive. Sarang dia lah. Betul, kita panggil sarang dia. Sarang dia tu
kita beli daripada pembekal koloni lah kita panggil. So pembekal koloni ni ataupun bongkah kelulut ni dia ada banyak kategori. Contohnya kategori yang lebah tu baru diperangkap. So belum naik kepada kita panggil topping. Di atas bongkah tu kita panggil topping. Yang kalau yang baru-baru naik tu madu dia lambat sikit lah kita boleh tuai. Tetapi ada juga di pasaran yang mereka pembekal ini jual, yang mana bongkah itu yang kita beli boleh tuai terus. Tetapi dia bergantung kepada harga lah. Macam yang dah hasil tu akan lebih mahal lah, boleh mencapai sehingga 600, 500 macam tu. Satu sarang bongkah, betul. Tu dari sudut kami, kita beli yang lebih murah lah. Walaupun lebih murah, kita tak adalah kena tunggu lama sangat. Dalam masa 3 sebulan ataupun 40 hari, kita dah boleh tuai dah hasil balik itu. Hasil dia. Betul. Menarik ni sebab kita tak tahu pun kita panggil benda ni tuai pun. Kita ingat pergi kutip madu lah apa semua kan. Menarik. Sebab apa tuan? Macam kita tuan kata tadi, tuan fokus dalam bidang kelulut ni kan. Macam sebab anak-anak muda kita pada masa ni memandang pekerjaan ini ketinggalan zaman. Dia pandang kerja ni mungkin tak boleh menghasilkan peluang yang kehidupan yang lebih mewah atau lumayan. Sebab apa? Dia lebih inginkan kerja-kerja profesional. Mungkin tuan boleh kongsikan sikit sebab boleh ubah persepsi beliau kita kat luar sana. Sebab jangan lagi memandang pekerjaan-pekerjaan ni macam hanyalah pekerjaan kecil ataupun tak membantu apa-apa. Sebab tuan sendiri yang berada kat tempat ni dan melihat macam mana belia-belia kita berjaya menjadi seorang usahawan. Okey, betul. Dia sebenarnya berbalik kepada persepsi negatif lah. Persepsi negatif ni bukan apa, sebabnya macam kita sendirilah daripada kita zaman sekolah lagi kita selalu dididik untuk belajar rajin-rajin, jadi doktor, jadi arkitek dan sebagainya lah. Jaranglah kita diberitahu belajar elok-elok, jadi petani, jadi peternak. So jarang sangat dengar. Jarang sangat kita dengar awak belajar elok jadi petani. Kecuali dia memang datang daripada keluarga yang ada ladang. Betul. So daripada situ persepsi dah datang. Maksudnya kerja-kerja hebat ni kerja-kerja profesional lah. Bila masuk petani ni dia dah nampak lekeh lah. Lekeh orang kampung lah. Orang kurang berjaya lah. Tapi sebenarnya benda itu sepatutnya dah diubah lah. Sebab sebenarnya teknologi pertanian hari ini sudah berubah. Dia telah tak sama dengan dulu. Hari ini pertanian orang dah guna drone. Orang dah guna teknologi smart farming. Orang guna automasi ataupun automatik. Hari ini orang kata tanaman tu kita dah tak payah nak bagi air tiap-tiap hari. Kita pakai automatik je. So dari situ kita dapat lihat pertanian ini sudah berubah. Dia sudah tidak jadi satu perkara atau pekerjaan yang kolot lagi dah. Dia boleh menjadi suatu pekerja yang profesional. Begitu. Sebab kita nak anak-anak belia kita kat luar sana buka mata. Sebab apa? Kita sudahlah memandang yang kerja-kerja profesional ni saja mampu menjanjikan sesuatu pada kita. Sebab kita nampak ramai graduan-graduan kita tak ada kerja sebab terpaksa bersaing dalam sektor yang sama. Oleh yang demikian, kerajaan dah buka inisiatif ni. Macam tadi tuan ada kata, untuk beli barang ni semua mesti kena ada dana, dan dana ni pula disediakan oleh pihak kerajaan. Selain daripada dana ni tuan, apa lagi yang pihak kerajaan sediakan? Sebab yalah, nak uruskan kelulut ni pun kita bukan yang bomoh kelulut ke yang tahu macam mana dia beranak semua. Jadi macam mana tuan? Dia untuk itulah sebenarnya ramai juga belia di luar sana yang kurang mendapat maklumat apa yang disediakan kerajaan sebenarnya. Sebab itulah kena bagi saya cadangan kepada belia-belia tu kena banyak berjalan kepada agensi-agensi. Sebagaimana kita tahu di bawah Kementerian Belia Sukan dia ada program Agro Belia Lestari, yang mana bagi saya program ini sangat bagus sebab dia bukan saja membantu memberi dana kepada persatuan. Betul. Tapi dia juga ada membantu menyediakan program sokongan seperti kursus. Macam kami, persatuan kami, setelah kita mendapat terpilih dalam program ini, kita diberi kursus. Dan kita telah menghadiri kursus selama 2 hari. Bagaimana untuk menternak kelulut ini dengan cara yang betul. Dan akhirnya daripada hasil situ kita dapat gunakan
untuk dipraktikkan dalam peternakan kita. Okey. Jadi kita dapat ilmu yang sebenar lah. Penternakan Betul. tak ada lah kita cuma Google pandai-pandai betul. guna dana. Sebab Betul. apa? Lagi satu tuan. Apabila kerajaan beri dana ni, kalau dia beri hanya semata-mata dana, banyak mana pun boleh habis. Betul? Betul. Akan tetapi kalau kita ada plan ataupun jangka masa panjang kita ni, kita dah memang atok dah. Benda ni boleh dituai nanti, boleh menghasilkan lebih ramai usahawan, dan benda ni yang kita kena beri perhatian. Dan belia-belia kat luar sana tu jangan lepaskan peluang ni. Sebab apa? Bukan saja program Agro Lestari ni juga, Agro Belia Lestari, ada pelbagai lagi program. Betul. Yang ada yang secara digital. Mungkin tak minat dari segi agro, ada secara digital. Betul. Ada segi kemahiran, ada pelbagai lagi yang disediakan untuk anda. Macam tuan sendiri, macam kita melihat macam mana sambutan. Sambutan sebab madu kelulut ni sesuatu benda yang kira baru jugalah kalau kita nak kira dengan madu tualang ataupun madu lebah biasa. Ini kita biasa dengar ramai orang jual je R&R apa semua. Tapi madu kelulut ni agak eksklusif sebab dia baru-baru lagi diperkenalkan. Jadi macam mana sambutan dia tuan? Okey, untuk sambutan madu kelulut ni, walaupun mungkin dia kurang popular sebagaimana madu lebah biasalah, tetapi sebenarnya hari ini dia ke arah yang lebih baik lah. Maksudnya sudah ramai yang mengetahui manfaat daripada madu kelulut itu sendiri. So kita kena tahu dia bukan saja manfaat itu bukan saja daripada madu itu sendiri, tapi kita boleh menjadikan dia punya propolis. Sebagai contoh, kita jadikan propolis itu sebagai produk serum rambut. Dan kita boleh jadikan madu itu juga sebagai produk sabun. Maksudnya kita boleh varietykan daripada hasil daripada madu itu kepada pelbagai lagi produk-produk hiliran. Macam itu. Tadi tuan ada cakap tadi apa tadi? Propolis. Mungkin orang kat luar sana tak propolis ni apa dia tuan? Propolis ni dia punya macam tabung tempat dia letak madu tu lah. So kawasan yang bergetah tu yang betul. Propolis ni biasa lebah ni dia ambil daripada getah-getah pokok. Dia gunakan untuk menjadikan tempat untuk dia letak madu itulah. Dan digunakan juga propolis ni sebagai untuk menutup lubang-lubang dia punya sarang itu, untuk mengelakkan daripada serangga-serangga yang lain lah, untuk mengganggu habitat dia. Anda mungkin dengar pasal kelulut ni tutup sarang dia. Satu masa dulu, getah yang dihasilkan daripada kelulut ni juga menjadi gam untuk kita melekatkan benda dan juga menutup bocor pada sampan. Kalau zaman dulu, sebab dia tak pakai ayak. Jadi kita akan gunakan gam kelulut ni banyak dalam kehidupan harian kita. Ini menunjukkan satu masa dulu, orang Melayu dulu pun dah memang arif dan juga faham tentang kegunaan kelulut ni. Tapi kenapa kita kena malu hari ni? Betul tak tuan? Sebab kita nak kena malu pula dah, macam tuan kata tadi, nak kena jadi profesional dulu baru nak boleh buat benda ni. Tak boleh lah tuan. Macam tuan sendiri, ada tak bantuan ataupun orang kata perhatian lah daripada badan-badan kerajaan lain selain daripada JBSM? Macam kita tahu agro ni dia terlibat dengan Mardi, Farmer, apa semua. Ada tak bantuan-bantuan daripada pihak-pihak ni? Ada, sebab satu lagi macam kita, kalau kita nak bergerak lebih jauh lah dalam satu-satu projek, kita tak boleh hanya bergantung kepada satu agensi. Macam contoh, walaupun kami menerima bantuan daripada di bawah program Agro Belia Lestari, tapi bagi menjayakan projek ini dengan lebih jauh, kita bukan terpaksa lah, maksudnya kita kena kreatif dalam mencari bantuan-bantuan lain. Macam kita, selepas kita dapat projek ini, kita banyak berhubung dengan Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian, diorang banyak menyediakan kursus kemahiran. Macam saya cakap tadilah, macam baru-baru ini kita pergi kursus untuk buat sabun mulai daripada madu tadi, dan juga buat serum rambut. Kita juga ada berhubung dengan Mardi, yang mana Mardi juga ada menyediakan macam teknologi lah. Sebagai contoh, untuk madu ni dia ada sediakan dipanggil mesin humidisasi madu. Mesin tu proses dia untuk kita mengurangkan kadar air madu tadi. Sebab kalau kita tahu madu ni, kalau bagi contoh kita tengok sini, madu yang asal ni dia begitu cair. Cair. Maksudnya dia mempunyai
yang mentah ataupun raw ni, dia mempunyai kadar madu, kadar air yang sangat tinggi. Sebab itulah kita kena melalui proses hemodisasi tadi. Okey, supaya dia jadi pekat sikit. Betul, dia pekat sikit dan kadar air dia itu berkurang, dia akan ikut piawaian yang betul lah. Begitu. So alhamdulillah bila kita berhubung dengan Mardi, dengan Jabatan Pertanian, so dia orang banyak jugalah sedikit sebanyak membantu kita lah. Dan yang paling penting satu lagi adalah persijilan. Jangan lupa kadang-kadang bila produk ni kita keluar begitu saja, mungkin susah untuk kita masuk pasaran lah. Diragui dia punya keselamatan. Betul. Macam untuk produk agro ni, biasanya kita perlu mendapatkan persijilan MyGap lah, di bawah Jabatan Pertanian. Okey, dan itu antara salah satu langkah untuk memastikan kualiti produk kita. Betul. Sebab apa? Betul. Nanti orang boleh tuduh macam-macam. Yang ni pandai-pandai buat sendiri tuk dia punya resepi. Betul. Jadi cantik. Sebab apa hari ni kita tahu satu sisi yang berbeza. Sebab apa? Selalunya belia-belia kita ni lebih tertumpu kepada bidang-bidang yang melibatkan teknologi. Akan tetapi macam tuan kata tadi, teknologi ni juga sudah dibawa masuk ke dalam bidang pertanian dan juga peternakan. Betul. Jadi tak bolehlah nak kata ini barang tradisional. Pasal apa nak kena buat dah, tak payahlah, orang minum je lah madu-madu lain contoh. Tapi ini ibaratnya salah satunya bagi saya produk tempatan. Betul. Produk kita, barang kita, maksudnya kita tahu, orang kita tahu macam mana nak olah. Orang kita satu masa dulu peduli nak guna barang ni macam mana. So kita tak perlulah nak tinggalkan, dan sebaliknya kita perlulah lagi perkenalkan pada orang lain. Okey tuan, sebelum kita nak mengakhiri babak pertama kita, okey, macam mana pula dari segi pemasaran? Macam ni kita dah tahu dah, kita dah ada orang belia-belia kita terlibat ni, belia-belia kita yang menjadi peladang. Yang kira buat lah, ada bongkah dia tadi tu. Macam dari segi pemasaran pula, macam tuan kata, nanti dia akan dituai dan tuan akan beli semula daripada depa tu. Dari segi pemasaran ni pula macam mana? Okey, untuk saya cerita dalam konteks persatuan kami lah, apa yang kita buat lah. Bila kita mendapat, bukan apabila, sebelum kita dapat pun kita telah wujudkan satu jawatan kuasa. Yang mana kita asingkan di kalangan kami ada yang akan menternak. Yang menternak ni kita letak yang dah ada pengalaman lah, dan yang beberapa orang dalam 2-3 orang yang baru turut bersama, dan kita letak lagi seorang dari kalangan ahli kami yang menjaga bahagian kualiti, dan juga pemprosesan. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga berada dalam bidang digital marketing. So saya letak diri saya ni untuk bahagian pemasaran. Dan alhamdulillah lah bila kita mempunyai satu tim yang lengkap, kita bolehlah jadikan hari ini kita telah wujudkan pun, kita dah ada TikTok di bawah jenama kita. Untuk makluman semua, di bawah MYC ni kita dah kena promosi sikit kita dah letakkan jenama madu kita ni sebagai nama Malaysia Royal Trigona Honey. Kadang-kadang orang tanya kenapa orang lain letak nama Kelulut je, kita letak English. Sebab kita mahu produk kita ni bukan saja dalam pasaran tempatan. Kita nak menembusi antarabangsa. Kita nak dapat bersaing lah. Betul, dapat bersaing. Betul. Bubuk Kelulut orang mesti Kelulut. Kita nak fokus kepada pasaran global lah. Dan untuk malaman semua, bagi pasaran antarabangsa, produk Malaysia yang mempunyai halal sebenarnya sangat diyakini, kerana halal yang berada di bawah JAKIM ini memang sangat betul-betul diyakini oleh komuniti orang Islam di luar pada Malaysia. Sebab itulah pada beli luar sana, dia boleh menjadikan agro makanan ataupun produk halal daripada Malaysia ni untuk kita ekspor dan ambil peluang itu. Okey, menarik tuan, sangat-sangat menarik. Dan hari ni saya dah belajar banyak-banyak pasal kelulut ni. Banyak lagi soalan kita nak tanya pasal kelulut. Kita akan tanya kelulut ada berapa kaki, mata dia duduk di mana semua. Anda tunggu seketika, kita kembali semula dalam Kita Bincang Podcast. Raja. Masanya telah tiba, kau tekan bersemangat, capai cita-mu demo, rakan muda. Oh yeah, pewaris era jaya, harapan bangsa. Oh yeah,
demi cita negara. Yakin boleh, semangat percaya, ini demi impian kita rakan muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat. Oh yeah, capai cita murnimu, rakan muda, rakan muda. Oh yeah, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Halo hai. Kita bertemu semula dalam Kita Bincang Podcast. Bagi anda yang nak tahu kelulut ada berapa kaki tadi, eloklah anda Google dulu tengok gambar dia macam mana. Sebab apa? Kita nak tanya tuan ni. Macam katalah tadi, saya berminat tuan. Saya berminat untuk menjadi salah seorang peserta yang mengikuti Agrobelia Lestari ini. Saya nak blok kelulut ni. Tapi saya memang kena ada tanah ke, nak kena buka ladang ke, atau saya nak sewa tempat ke khas untuk nak blok kelulut ni, atau macam mana? Okey, dia sebenarnya tak adalah, kita tidak perlukan untuk permulaan lah kan. Tidak perlukan ada ladang pun. Sebenarnya bergantung bagi untuk orang yang ataupun boleh-boleh di luar sana yang baru nak mencuba, cukup dengan cuba dengan satu bongkah dulu pun dah boleh. Satu bongkar pun okey dah. Pun dah okey dah. So sebab untuk dia nak cuba dan untuk dia nak kenal sendiri macam mana kelulut itu. Okey. So untuk tempat kadang-kadang macam kita ada letak belakang rumah pun ada juga. Okey. Cuma yang penting kita pastikan dia ada sumber untuk dia makan lah. Macam contoh kalau tempat tu dalam bandar, mungkin kita boleh perbanyakkan tanaman-tanaman yang sesuai untuk makanan di sekeliling. Betul. Kita bukan kita bagi dia makan. Bukan. Kita hanya tanam bunga-bunga di persekitarannya. Dia akan cari sendiri. Itu bagusnya kelulut ni. Kita tak perlu nak jaga bagi dia makan, banyak. bagi ayak. Betul, kita letak di situ. Dia jaga diri. Dia jaga diri dia sendiri. Dan paling penting, kelulut dia boleh cari makan sehingga sejauh 3 kilometer. Tapi dia akan balik rumah dia balik? Dia akan balik rumah balik. Okey. Jauhnya dia pergi. Betul. Sebab pergerakan kelulut ni, dia ada yang mengutip kelulut dan ada yang ambil di tengah jalan. Okey. So dia orang kepas kepada askar yang lain. So yang lain tu akan hantar ke rumah. Alamak. Itu dia punya proses dia. Dia pun ni kau sistematik. Sistematik binatang ni. Betul. Dahsyat ciptaan Tuhan ni. Sebab dia sekecil tu dia ada kebijaksanaan yang macam tu. Betul. Kita kena tengok kelulut ni juga macam mana dia buat ni. Okey, lepas tu tuan mana kata kalau kata kita dah ada di belakang rumah kita, setengah orang akan khawatir lah. Sebab nama dia kelulut, ada sarang pula. Nampak macam lebah juga. Sekali lagi dia membahayakan persekitaran ke, pi hambat orang kampung ke, atau macam mana. Ataupun kelulut sebenarnya memang tak bahaya tu Okey. Dia kelulut ni sebenarnya tidak bahaya, sebab tu kelulut ni dia letak dalam kategori dipanggil stingless bee. Stingless bee ni maksudnya lebah yang tiada sengat lah. Tiada sengat. Kalau kita contohnya kita duduk hanya di persekitaran bongkah dia tu, dia tidak akan gigit lah. Kecuali kita buka dia punya rumah dia untuk ambil hasil dia tu, mungkin ada yang gigit, tapi itu pun tak sakit lah. Dia macam gigitan semut lah. Dia tak berbisa lah. Dan langsung tak berbahaya lah. Tapi bagi untuk orang yang mula-mula mungkin boleh beli jugalah baju untuk kalis lah, tak nak bagi kena kan. Untuk takut nak hati-hati sikit ke macam mana. Tapi dia memang tak bahaya. Memang dia tak bahaya. Tu ada tips juga untuk kita kalau nak ambil madu, kita ambil pagi ke tengah hari, sebab waktu siang hari ni kebanyakan dia orang tu pergi mencari makanan. Office hour, betul. Kalau so kita ambil waktu office hour betul. Kalau pukul 7 dia dah balik rumah. Sebab tu kalau kita nak pindah pula koloni dia, waktu malam pula, masa dia orang dah tidur dalam rumah. So kita angkat lah dia dalam bongkar. Betul. So makna kata juga mudah alih. Sajalah kata saya tiba-tiba saya dah belah satu dari belakang rumah. Tiba-tiba saya dapat peruntukan satu macam yang YB kampung bagi kat saya satu tanah.
hang buatlah kelulut hang. Jadi saya boleh pindahkan saya punya ni. Betul. Tak ada, kira memang tak ada masalah lah untuk pindahkan. Tak ada masalah. Okey. Cuma kena pindah di waktu malam lah. Okey. Sebab kalau siang hari tu ada separuh dah pergi bekerja, kita dia buat balik, lain, rumah dia tak belum ada. balik betul macam tu. Okey. Cuma satu lagi juga, macam untuk kelulut ni, kita ada satu kita panggil pecah koloni. Okey. Maksudnya lebah kelulut ni bila dia dah lama, dia dah penuh, dia akan bertelur. Okey. Bila dia bertelur, dia akan keluarkan telur ratu. Okey. So bila dia keluarkan telur ratu, dari situ kita boleh buat pecah koloni. Maksudnya kita beli lagi satu bongkah kita, Okey. dan kita boleh buat pengasingan daripada Okey. bongkah yang satu tu jadikan 2 bongkah. Okey. So makin lama kita boleh biakkan dengan cara itulah. Okey. So maksudnya daripada 1, kalau kita simpan lama dia akan membiak jadi 2, Okey. jadi 3. So untuk benda-benda macam tu kita kena pergi kursus lah macam mana cara macam untuk penghasilan nak betul, menghasilkan cara koloni untuk semua. biakkan kelulut tu. Okey, makna kata kelulut ni juga ni satu lagi info yang menarik. Kelulut ni boleh dibiakkan. So Betul. makna kata bukanlah satu koloni kita simpan tu Betul. sampai ke 40 tahun lagi pun satu koloni saja Betul. tak. So Betul. makna kata dia boleh berkembang, dan kalau kata dengan kita mengikuti program kursus yang betul ini, kita boleh juga membiakkan dia lagi. Betul. Okey, so Betul. makna kata tak ada lah kita hanya boleh simpan satu koloni atau 2 koloni. Tak, kita boleh simpan banyak lah. Betul. Apabila dia ada Betul. sarang yang banyak. Betul. Okey, macam tadi tuan ada bagi tahu sedikit info yang kelulut ni dia boleh cari makan dia sendiri. Dan makanan-makanan yang dia pula main daripada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, ni semua. Tapi macam dia makan ni, contoh sajalah kata di kawasan tu tak ada makanan yang cukup. Kata orang yang di kawasan ni tak ada makanan yang cukup ni. Adakah dia akan bagi efek juga pada penghasilan madu ni? Sebab kalau dia makan tak cukup ke, atau dia akan jadi tak ada kualiti pada madu ni ke, atau macam mana? Betul. Dia penting sebab sumber makanan ni merupakan sumber yang ialah macam kita lah. Tak makan kan. So menjadi sumber yang penting. So katakanlah tempat itu memang kekurangan sumber makanan. Okey. Biasanya dia akan lari lah. Oh, dia pindah. Dia akan lari koloni dia akan pindah. So yang tinggal hanya bongkah je lah. Oh, kira itu kira kita gagal lah. Kita gagal lah. Maksudnya kita gagal menjadikan sumber makanan lah kepada kelulut. Betul. Kira kita bos yang kira tak bagus ya. Tak bagus lah. Tak jaga pekerja lah. Tak kita jaga kata. pekerja. Betul. Okey, macam tu juga kata tadi, apa yang dia makan juga akan mempengaruhi rasa madu tadi. Betul. Dia sumber makanan dia tu akan mempengaruhi lah dua perkara. Pertama, rasa dan warna. Okey. Contoh saya bagi tahu ada yang bela kelulut ni di kawasan kebun durian. Okey. So rasa dia tu akan dapat rasa seakan-akan durian juga. Dan warna dia pun ke warna kuning-kuningan macam tu. Okey. Macam tu. So kalau contoh kita letak di kawasan kebun manggis macam tu, dia tetap akan mempengaruhi rasa dan juga warna. Sebab tu kalau kita tengok madu kelulut ni, dia warna tidak sama. Okey. Dia ada yang warna gelap, ada warna cerah, bergantung kepada sumber yang dia makan tadilah. Okey, itu yang membuatkan kelulut kita ni pula yang kita sajalah kata kita hasilkan tu boleh berbeza rasa. So mana kata boleh ada variasi rasa ni sebab dia punya tempat penghasilan dia ni berbeza. Betul. Itu dia. Sebab tu nama dia. Tadi saya tengok Harvest in Rainforest Malaysia. Kenapa dia ada tulis benda tu tuan? Untuk bagi tahu kata kita punya hutan ni beza ke atau macam mana ke? Kita nak bagi tahu macam betul lah, kita nak bagi tahu kawasan kita bela tu lah. Sebab kadang-kadang benda tu main peranan jugalah. Okey. Untuk menarik perhatian orang luar sana kan. Sebab macam kat luar negara tuan, dia memang ada kelulut ke? Ataupun memang kelulut ni satu usaha yang dah memang dibuat di banyak negara dah. Baru kita sertai. Sumber kelulut ni setahu saya di Malaysia lah. Okey. Di Malaysia. Sebab tu kita banyak permintaan daripada Jepun pun mencari permintaan daripada sini lah. Okey. Untuk pasaran ekspor itu. Ekspor. Nampak? Dekat sini bila-bila kita kena ambil peka yang mana penghasilan kelulut ni bukan saja untuk didagangkan atau dipasarkan pada peringkat tempatan, tapi juga boleh melepasi peringkat antarabangsa sebab ada permintaan dia. Macam tuan kata tadi. Jadi macam mana bila kita dah belah kelulut ni, tuan tengok apa cabaran dia tuan? Ya, sebab apa? Orang nak tahu juga kalau saya nak masuk dalam bisnes ni cik. Macam dalam benda ni saya nak tahu juga apakah cabaran yang saya perlu lalui kan. Sebab manalah tahu kelulut ni kalau dia panas sangat dia mati.
Apa cabaran-cabaran dia? Di antara cabaran dia begitulah, maksudnya kurangnya pengetahuan kita lah. Sebab itu pentingnya untuk kita menghadiri lah kursus-kursus yang disediakan Supaya tak berlaku cabaran-cabaran ni. Jadi kita perlu tahu persekitaran tu perlu ada sumber makanan yang macam mana, penjagaan dia macam mana. Contoh macam kita perlu tengok juga kadang-kadang sarang dia tu boleh diganggu oleh cicak, binatang lain. binatang, semut. So benda-benda itu boleh mengganggu habitat itu juga. So dari situ kita kena menghadiri kursus untuk belajar lah. Dan ada juga di kawasan setengah-setengah negeri tu, bila kita letak di hutan tu pun akan diganggu oleh beruang. Beruang? Betul. Beruang makan madu keluluk ni? Betul. Kira dalam gambar orang putih tu betul lah beruang nak makan madu tu. Tapi dekat Kelantan rasanya belum ada lagi lah. Tapi beruang main rumah nak juga kan. Tapi saya rasa ada. Sebab mungkin di hutan lah, dekat kawasan yang dekat kawasan hutan lah. Kawasan hutan yang ada penempatan beruang lah. Dan satu lagi kena jaga juga, mencuri lah. Orang yang curi. Memang ada. Memang ada. Dia curi madu ke atau curi dengan rumah-rumah? Curi dengan rumah-rumah sekali. Habis tu dah satu rumah tu kita boleh jual sampai 500-600. Sekali diangkut, bahaya dapat juga tuan bagi tahu ni. Kena jaga jugalah tempat yang kita nak letak tu. Letak so, tempat yang selamat lah dalam kawasan yang tertutup. Betul. Yang kawasan terpelihara. Yalah, sebab ini merupakan salah satu usaha dan juga inisiatif kita untuk meningkatkan hasil ekonomi kita. Takkanlah kita nak biar dia macam ini sarang awam. Memang orang balas lah. Takut kita tak sempat tuai tuan. Orang lain yang macam dia duduk study dulu, dia pergi tuai dulu. Betul. Itu yang kita takut tu. Betul. Sebab kalau daripada penceritaan tuan, apa yang kita boleh tengok yang sebenarnya penghasilan madu keluluk ni, untuk bela keluluk ni, dia tak ada lah rumit sangat macam kata nak binatang-binatang lain yang contoh lembu ke ataupun binatang-binatang lain lah yang lebih complicated. Kena jaga dari segi makanan dia, dari segi kesihatan dia, kena vaksin lah apa semua. Macam keluluk ni nampak macam lebih mudah sikit lah tuan kan. Betul. Dia itu antara yang membuatkan persatuan kita pilih produk keluluk ni lah. Pertamanya dari sudut penjagaan dia. Macam sebagai tahulah, dia penjagaan dia, kita tak adalah nak kena hari-hari pergi intai tengok kan. Tak adalah nak kena suap makan. Dia orang boleh uruskan sendiri. Cuma kita pastikan tak ada serangga pengacau lah yang merosakkan dia punya sarang tu. Lepas tu kita tengok kalau ada sebab keluluk ni pun kadang-kadang dia ada pergaduhan juga. Maksudnya ada koloni konflik betul. Kadang-kadang dia ada koloni ni, dia pergi hijack koloni yang lain. Rumah hak lain tu. Betul. Dia dahsyat juga. Seronok juga. Seronok juga. Keluluk ni macam bela orang dalam lantang. Betul lah. Biasalah sebab dia ada dua koloni kan. Dua puak. So benda tu pun boleh merosakkan jugalah kan. So kita kena perhatikan elok-elok. Ingatkan kena bagi ceramah kat depa kita jangan bergaduh. Betul. So lagi satu, selain daripada penjagaan dia, madu itu sendiri kita tahu tak ada tarikh luput. Maksudnya kita simpan tak ada. Kita simpan 5 tahun ke 6 tahun ke 10 tahun ke, kita masih lagi boleh makan. So makna kata kalau beli sampai Yakjud Makjud mai ni saya boleh minum lagi. Boleh minum lagi insya-Allah. Insya-Allah. Okey, sebab apa tuan? Antara sebab dia tak ada expired tu, itu kelebihan dia lah. Itu kelebihan dia lah. Itu Allah jadikan dia macam tu lah. Bukan sebab ada apa-apa bahan yang kita tambah ke apa. Betul, Original dia macam tu. So maksudnya kalau kita hasil kita tu orang kata masuk pasaran tak laku pun tak ada masalah. Benda tak basi. Benda tak basi. Betul. Ini menarik tuan. Sebab apa poin-poin ni orang kita peniaga-peniaga, kita punya belia-belia, kita kat luar sana nak tahu kualiti benih. Sebab apa? Sebab itulah kita antara salah satu produk yang berada di bawah Agrobelia Lestari ini, mereka menghasilkan kelulut. Sebab tak saja-sajalah orang nak menghasilkan kelulut. Kalau tidak, baik dia bela penguin ke, bela kangaroo ke, yang lagi nampak lagi style ni kan. Tapi sebab apa kita nak hasil tu, dan hasil ni pula merupakan hasil yang tempatan, yang relate dengan kita punya jati diri kita, dengan keturunan kita dulu-dulu. Orang-orang Melayu, orang-orang di tanah Melayu ni memang menggunakan kelulut ni dalam kehidupan seharian mereka. Okey, cantik tuan. Jadi apabila kita tengok belia-belia kita ni, ada yang dari majlis belia tuan sendiri ni, mereka dah terlibat dengan bisnes ni, mereka dah terlibat dengan usaha ni. Macam mana reaksi ataupun kawan-kawan di sekeliling-sekeliling dia ni atau masyarakat setempat ni kepada dia yang menyertai program ni?
Okey, setakat ni reaksi alhamdulillah mendapat reaksi yang baik lah. Sebagai contoh, macam persatuan kami ni ada dalam 20 orang ahli lah. Okey. So yang asalnya terlibat 5 orang, tapi bila kita menjalankan projek ini, ada juga rakan-rakan ahli kita pun terpengaruh untuk turut bersama. Tapi ada mereka ni, ada kawan kita yang bekerja sebagai cikgu pun dah mula beli bongkah. So dia tengok benda ni macam satu perkara yang menarik. So dia orang beli. So macam kami, apa yang kita buat, ahli kita yang menternak walaupun dia beli sendiri, kita akan cuba bantu untuk beli balik hasil daripada dia orang. Macam tu. Ni menarik tuan, sebab tuan kongsikan satu lagi poin yang menarik. Sebab tadi tuan kata kawan tuan tadi cikgu. Betul. Bermakna kata kalau kata kita dah ada kerja pun kita boleh buat. Mana kata dia tak mengganggu tugas harian kita. Sebab macam tuan kata tadi lah, bukan nak kena peduli dia sangat tu. Jadi ini peluang untuk belia-belia kita. Tak boleh bagi alasan lah. Kalau kata contoh, untuk yang tak ada kerja langsung, atau untuk yang tak ada kerja langsung, tak ada peluang langsung, yes, dia boleh mula dengan ni. Untuk yang ada kerja pun masih lagi boleh menambah sumber pendapatan. Macam saya sendirilah. Saya sendiri pun ada bekerja sendirilah. Saya ada syarikat digital marketing. Tapi hari ni saya pun dah terpengaruh. Kita pun dah beli 5 bongkah. Letak belakang rumah kita dulu. Sebab bila kita tengok kawan-kawan buat, kita tengok hasil dia, kita tahu dia punya kualiti, kita tengok dia satu projek yang bagus lah. So kita pun dah terpengaruh. Saya pun dah beli sendiri juga dah. Kita letak dekat rumah kita. Maksudnya saya pun dah ada kerja lain, tapi ini kita boleh buat sebagai satu pendapatan sampingan, tambahan. Betul. Macam tuan sendiri, tuan sendiri yang menternak kelulut ni, pendapat tuan kan, sebab tuan belor ni, depa ni macam orang tuan, dia serabut kau bagi rumah semua kata tuan rasa depa ni sebenarnya bagus, depa duduk tempat depa, dia tak kacau apa pun sebab tuan ada pengalaman sendiri. Ni bukan dengar orang cerita, macam tuan letak di rumah tuan sendiri. Macam mana pengalaman dia tuan? Dia macam kelulut ni, bila kita letak di sesuatu tempat tu, dia tak nak mengganggu pun. Dia hanya duduk. Dia tak masuk dalam rumah kita pergi buat sarang ke apa? Tak ada. Dia cuma mencari sumber makanan dia saja. Lepas tu dia balik rumah. Lepas tu malam dia dah masuk rumah. So itu je lah proses dia orang. Dia pun tak balik rumah malam ya? Malam dia balik rumah dah. Pagi dia keluar cari kerja, cari makan kan. So untuk kita ni, macam kita awal-awal ni kita tengah kata excited lah kan. Kita pergi, kita buka, tengok apa yang berlaku dalam rumah dia kan. So tak ada masalah, biarlah macam tu. So tak adalah dia nak mengganggu persekitaran ke macam rumah kita tak ada lah. Tak ada. Kita sebab mungkin ada orang menjadi kerisauan sebab dia kata kan biasa dia tengok tu kelulut yang liar. Macam kita tengok dekat sekolah tu kadang-kadang kan, dekat sekolah, kat pintu sekolah, dekat bilik buku teks, kadang-kadang dia duduk ramai-ramai kelulut ni kan. Tapi kita tengok tu bukan yang dijaga. Bukan yang orang pelihara punya, yang tu yang liak punya. Jadi mungkinlah kita nampak dia duduk terbang mata kata ke apa ke. Yang ni yang memang kita dah buat dia sebagai usaha untuk menjadikan produk, dan produk dia ada di depan ni. Anda boleh lihat ni. Ni ada produk dia yang mana madu kelulut ni merupakan salah satu produk selain daripada produk-produk lain yang dihasilkan menggunakan kelulut ni. Okey. Jadi tuan, jadi kita nak tahulah, mungkin ada plan ataupun perancangan jangka masa panjang daripada pihak tuan terhadap projek ni dalam Agrobelia Lestari ni. Apa kok ada plan ke, ada nak buat ke di masa hadapan? Okey, itulah macam untuk kami ada satu vision lah, yang agak jauh. Sebagaimana kalau tengok daripada kami punya packaging tu, kami buat dalam bahasa Inggeris. Maksudnya kita punya target sebenarnya untuk pasaran luar. Tetapi betul lah untuk mencapai ke arah tu, banyak proses-proses yang kami perlu lalui lah. Maksudnya dari sudut persijilan tadilah, kita perlu ada MyGap, kita perlu ada halal, kita perlu ada beberapa lagi lah untuk mencapai piawaian untuk kita hantar produk kita ke arah pasaran global. Tapi kalau dari sudut perancangan tu, insya-Allah kami akan merancang ke arah itulah. Maksudnya kita tidak hanya untuk meletakkan produk ini hanya di pasaran tempatan. So kita harap satu produk Malaysia ni boleh membawa nama Malaysia itu sendiri ke luar negara. Betul. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Sebab apa, produk ni pula mewakili negara kita. Betul. Macam tuan saya baca kat sini tadi, take 1 teaspoon daily ni kan. On an empty stomach ni maksudnya kelulut ni tak boleh makan banyak ke, tak boleh minum macam ayak ke?
Macam Betul. Dia biasa kalau ikut dia dicadangkan untuk dapatkan satu sudu sehari lah, ataupun 2 sudu. Maksudnya tak boleh ambil macam minum air macam itu Oh lah. tak boleh. Saya ingatkan boleh buat kodok-kodok sebab dia cayak. Betul. Dan untuk madu ni pula tak sesuai untuk bayi di bawah 2 tahun. Okey. Dia tak sesuai lah. Sebab dia apa yang menyebabkan macam tu? Dia panas ke? Betul. Dia panas lah. Dia mungkin kandungan dia lah tak kurang sesuai untuk penghadaman bayi bawah 2 tahun. Okey. Jadi anda sedikit sebanyak anda datang, jangan ada buat sampel pula. Lagi duk mentang-mentang benda ni dia macam cayak sikit, buka kodok dia. Malam sekejap lagi jadi kelulut. Okey tuan. Okey, mungkin sedikit lah sebelum kita nak mengakhiri kita punya podcast kan, mungkin tuan boleh seru belia-belia kita kat luar sana yang mana hari ni mungkin mereka dah buka mata, mereka baru tahu yang okey, kita tak sebenarnya ada cara atau jalan untuk pergi ke arah profesional saja. Kita juga ada cara-cara jalan-jalan lain yang disediakan oleh pihak kerajaan, yang mana ada dana, ada khusus, ada benda-benda yang dibimbing kita ni untuk melakukan tugas-tugas yang kita pandang sebelum ni lekeh, kolot, tak moden, yang tradisional, akan tetapi sekarang ni dah boleh menjadi salah satu sumber ekonomi kepada diri kita. Mungkin tuan boleh gesa belia-belia kita kat luar sana untuk menyertai program ni, atau tak kisahlah walaupun bukan program ni, program-program akan datang ke yang melibatkan agro ni sendiri. Betul. So ialah harapan saya lah kepada belia-belia di luar sana. Kita tahu hari ni ramai belia di luar sana, banyak yang orang kata tidak dapat bekerja, ramai yang mengeluh kurang peluang pekerjaan. Tapi bagi saya, belia hari ini kita tak boleh lagi menjadi belia yang hanya menunggu peluang datang bergolek. Tapi kita kena menjadi belia yang mencipta peluang itu sendiri. Jadi bagi belia luar sana, jangan takut untuk kita kena berani mencuba bidang pertanian ataupun peternakan ini. Dan sebenarnya inilah bidang pertanian ini satu peluang yang besar. Sebab apa? Sebab ramai luar sana kurang berminat. Bila kurang berminat, sebab kita tengok hari ini pun kerajaan banyak memfokuskan pertanian ini. Dan banyak insentif dan sokongan disalurkan melalui agensi-agensi. Jadi itulah peluang dan manfaat yang patut diambil oleh belia. Sebab tak ada apa kalau kita takut kita tak ada pengalaman, kita takut kita tak ada modal. Hari ini daripada kursus secara percuma disediakan. Kita boleh bermula dengan kursus daripada Jabatan Pertanian, boleh mohon bantuan lagi daripada di bawah program Agropreneur Muda pun ada kan. Kita boleh mohon lagi sokongan daripada Mardi. Sehinggalah kalau pertanian kita boleh bantu dari sudut pusat pengumpulan ataupun jualan bersama Fama. Maksudnya kepada beliau sana tak perlu takut, sebabnya semua sokongan daripada zero sehinggalah kita dapat jualkan produk kita. Kita dibantu sepenuhnya. Tinggal lagi kita perlu ada usaha kita. Begitu. Usaha kita untuk terlibat dalam bidang ini. Macam tuan sendiri, kalau kita tengok belia-belia kita hari ni, ada yang meneruskan benda ni dan berjaya di dalam sektor-sektor pertanian ni. Ini menjadi bukti kepada anda kat luar sana. Tak boleh lagi meletakkan ini sebagai pilihan kedua, pilihan terakhir, ataupun ini adalah kerja yang aku kena sambung mak bapak aku malu. Tak ada. Sebab apa? Belia yang cemerlang, dia dapat menghasilkan sesuatu ni daripada satu tempat ataupun peluang yang diberikan. Contoh, inisiatif ni dah diberikan kepada anda. Mungkin kawan-kawan kat sana, tuan, dia kurang jelas. Kalau kata contoh, sekarang saya nak terlibat dengan program ni, dekat mana saya nak tengok ni? Dekat mana saya nak tengok macam ada agro belia ni punya borang ke, program ditawarkan ke, atau adakah badan-badan belia ni yang persatuan-persatuan belia ni juga menyebarkan maklumat ni ke? Kita boleh tanya mereka atau macam mana tuan? Untuk belia-belia di luar sana, sebenarnya kita boleh berhubung baik dengan agensi lah. Macam saya sendiri secara peribadi, dulu saya pernah jelajah agensi ni. Kita naik Risda, kita tanya apa yang Risda sediakan. Kita pergi pejabat pertanian, apa yang pertanian sediakan. Kita berjalan jumpa Mardi, apa yang Mardi sediakan. Maksudnya kita kena
Rajin ada usaha lah. sikit lah. Usaha lah. Ada usaha sikit. Tapi sekarang dah zaman teknologi dah canggih dah. Semua maklumat semua dah disediakan dalam portal-portal agensi lah. Kan maksudnya semua benda dah ada dah. Tinggal Google saja kursus pertanian. Terus keluar takwim di bawah pertanian 1 tahun terus. Tinggal lagi kita daftar je. Betul. Itu permulaan. Boleh cari je. Dekat online lah. Dekat online pun ada. Secara online. Jadi anda jangan kata benda ni tak ada di online. Betul. Sebab ada orang kata, mungkin benda ni dikeluarkan dekat depo-depo je tau. Benda ni tak ditawarkan pada orang-orang awam. Ni orang-orang tertentu saja. Betul. Jadi tomahan tu semua palsu lah. Sebab dia dibuka untuk semua orang yang boleh memohon dan boleh tengok sendiri di website-website ataupun social media badan-badan ni. Okey tuan. Jadi sebelum kita nak menghabiskan kita punya sesi podcast ni, terima kasih tuan. Banyak saya belajar hari ni pasal kelulut ni. Sebab apa? Hari ni saya nak pesan kat belia-belia kita, jadilah seperti kelulut. Yang mana dia pergi kerja pagi, dia buat kerja dia. Betul. Dia balik rumah dia petang. Betul. Lepas tu malam dia tidur di rumah dia. Dia ada sistem. Betul. Jadilah orang yang jadilah macam kelulut, dia rajin. Betul. Dia juga menghasilkan manfaat pada orang lain. Kita harap belia-belia kita jadi kelulut. Betul. Sebab kita tak nampak kelulut ni walaupun dia kecil, dia menghasilkan sumbangan yang begitu besar. Betul. Okey tuan, Betul. mungkin tuan boleh kongsikan sedikit macam mana kalau kita nak mendapatkan produk ni? Mungkin tu ada social media ke, atau kena boleh berhubung dengan majlis belia ke nak mendapatkan produk ni, atau produk ni memang ada jenama dia dekat social media ke? Betul. Okey, bagi yang belia di luar sana, yang mungkin kata nak menternak tu kurang berani lagi, tapi nak cari pendapatan, kita buka juga produk madu kita ni untuk program affiliate ataupun dropshipper. Itu beg kuning, beg kuning betul. So dia orang boleh berhubung lah. Kita punya TikTok, kita panggil Trigona Honey. Okey, Trigona Honey. Ataupun dia boleh kontak kita melalui kita punya portal Facebook lah, iaitu Facebook MAYC Pasir Mas. Okey, MAYC Pasir Mas. Betul, MAYC Pasir Mas. Jadi anak-anak Kelantan jangan lepaskan peluang. Betul. Duk ada di kawasan-kawasan Kelantan ni. Contoh kalau kata duk ada di kawasan Kelantan, kita tak ada contoh. Walaupun kita tak menyertai program ni, kita juga boleh tak tuan kalau kata nak menghubungi tuan untuk mendapat khidmat nasihat ke atau boleh, macam mana boleh. Kita amat aluk-alukan lah bagi belia-belia sana yang orang kata yang nak tengok dulu, nak tengok macam mana, nak tanya pendapat, nak tanya pandangan, nasihat, boleh, insya-Allah kita boleh bantu selagi kita mampu lah. Boleh berhubung dengan kita, nak berjalan nak datang ke kawasan ternakan kita pun boleh. Okey. Kalau nak menyertai jadi belia di bawah majlis ni pun boleh? Boleh, nak menyertai kita pun boleh. Tapi kita fokuskan kepada kawasan Pasir Mas di negeri Kelantan lah. So makna kata kita bagi tani untuk anak-anak Pasir Mas. Anak-anak Pasir Mas, betul. Anak-anak Pasir Mas dah dengar sendiri. Jadi jangan bagi alasan saya tak ada kerja. Betul. Saya tak ada kerja, saya boring, tak tahu nak buat apa. Ada macam-macam lagi benda yang boleh tawarkan. Sebab apa? Kita dapat tahu juga yang daripada belia Pasir Mas sendiri bukan saja ada program penghasilan produk ni juga, tapi majlis belia Pasir Mas juga terlibat dengan macam-macam program lagi, program suka, program yang tu, aktiviti-aktiviti yang pelbagai ni. Jadi sagi orang ingatkan boring lah, kelulut saja tak mau lah join. Tapi ada macam-macam lagi sebenarnya. Anda jangan risau tuan. Ni Trigona ni kira maksud dia Trigona ni maksudnya kelulut dalam bahasa orang putih lah. Ni nama dia. Kalau bahasa Malaysia ni kelulut, tapi dalam bahasa orang putih kita panggil Trigona. Nama dia jadi handsome dia orang putih. Trigona. Trigona. Okey tuan, cantik, cukup menarik. Sebab apa? Dah pelbagai info kita kongsikan dengan anda. Jadi jangan kata kita tak ada peluang lagi. Tuan, harapan tuan, pesanan tuan terakhir kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan kita hari ini tentang tajuk yang kita bincangkan hari ini, Agrobelia Lestari ini. Dipersilakan. Harapan saya kepada seluruh rakyat Malaysia lah, untuk bersama-sama lah, kita bersama-sama dalam kita membangunkan produk agrobelia, khususnya dalam program pertanian lah. Kita nak bersama-sama kerajaan untuk menjamin produk makanan dalaman. Kita tak mahu lagi negara kita ini terus bergantung kepada sumber luar. Maka dengan ini kita perlu bersama lah. Dan jangan takut, jangan malu dan jangan segan, kerana pertanian hari ini bukanlah sesuatu bidang yang kolot lah. Dia sudah jadi satu bidang yang profesional dan berteknologi tinggi. Itulah harapan saya kepada semua, untuk sama-sama kita
bersama dalam program pertanian dan peternakan ni. Okey, terima kasih tuan kita ucapkan di atas perbincangan, perkongsian sebentar tadi. Jadi pada belia-belia di luar sana, jangan lepaskan peluang ini. Mulai hari ini jadilah seorang belia yang lebih proaktif, lebih orang kata berdaya saing. Cuba semak apa peluang-peluang yang diberikan kepada kita, apa dana-dana yang disediakan, apa usaha-usaha yang dibuat. Jadilah seorang belia yang memberi manfaat pada orang lain. Jadilah seorang belia yang berilmu dan berpengetahuan. Jadilah seorang belia yang mampu memimpin negara satu masa nanti. Kita jumpa lagi kalau ada rezeki dalam Kita Bincang Podcast. Berakhir setakat ini. Shepherd.